Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Haris J. Okey, hari ni video kurang baik sikit lah. Balik daripada hospital Shah Alam, cantik je keluar, tiba-tiba dekat traffic light enjin mati. Bila start balik hidup. Dia hidup lampu enjin yang menyala. Lepas tu bila tekanlah minyak sampai habis pun dia tetap tak naik apa-apa. Sebab memang dah lama pun ada rasa semput-semput lah. Dia taklah semput, dia macam mana nak cakap macam sedu-sedu Tapi bila tekan minyak dia okey. Terus mati hari ni. So sekarang tengah tunggu tow truck. Tengoklah berapa lama dia nak sampai. Okey. Pak tak boleh. Okey, lepas naik tow truck hantar ke workshop. So lepas masuk OBD dapat tahu yang sebab rosak tadi, breakdown tadi, dia punya pedal sensor. Ada satu sensor dekat pedal minyak So ganti itulah. So terus okey. Nak beli baru mahal, katanya dalam 1000 lebih katanya kan. So cari kereta potong punya dapat dalam 400 lah, dengan upah apa semua 400. So settle lah masalah pedal sensor. Ingat pakai kabel lagi kereta, dah pakai sensor dah pakai. Itulah dia. Okey, terima kasih pada yang dah subscribe. Yang mana belum subscribe, boleh subscribe. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum, bye bye.